Bayangkan jika saya beritahu anda hanya dengan menambah satu bahan semula jadi ke dalam kopi pagi, kesannya boleh mengejutkan tubuh anda. Percaya atau tidak, bagi ramai, warga emas kopi sudah menjadi teman setiap pagi. Ada yang minum selepas bangun tidur, ada yang minum sebelum pergi pasar, dan ada juga yang merasa hari belum bermula selagi belum memegang secawan kopi panas. Tetapi tidak ramai sedar secawan kopi yang sama boleh memberi dua kesan yang sangat berbeza. Jika digunakan dengan cara yang kurang tepat, ia boleh membuat tubuh lebih cepat, letih tenaga cepat turun dan otot terasa semakin lemah. Namun, jika ditambah dengan bahan yang betul, kopi yang biasa itu boleh berubah menjadi minuman yang membantu menyokong tubuh, kadang-kadang lebih bernilai daripada suplemen mahal yang sering dijual di luar sana. Selepas usia 60 tahun, tubuh manusia mula kehilangan otot sedikit demi sedikit. Ada laporan yang menyebut bahawa dalam setiap 10 tahun, seseorang boleh kehilangan sehingga 8% otot. Apabila otot berkurang, kaki menjadi kurang stabil, risiko jatuh, meningkat tulang, lebih mudah cedera dan kehidupan harian pun mula terasa terbatas. Naik tangga jadi perlahan, membawa barang dapur pun terasa berat. Berjalan jauh sedikit sudah membuat badan cepat penat. Tetapi di sinilah satu perkara penting perlu difahami. Usia bukan semestinya bermaksud kita hanya perlu menerima kelemahan. Ada kebenaran yang ramai orang masih belum beri perhatian. Dengan menambah bahan semula jadi yang sesuai secawan kopi, yang sama boleh menjadi minuman yang membantu menjaga otot, menyokong saluran darah, meredakan keradangan, membantu mengawal lemak dalam badan dan memberi peluang kepada tubuh untuk membina semula kekuatan yang semakin hilang. Beberapa kajian yang jarang dibincangkan secara meluas menunjukkan bahawa bahan-bahan tertentu mampu memberi sokongan kepada tubuh warga emas dengan cara yang lembut tetapi bermakna. Ia bukan ubat ajaib, tetapi ia boleh menjadi tabiat kecil yang membantu tubuh bekerja dengan lebih baik dari hari ke hari. Mungkin sebab itulah maklumat seperti ini tidak selalu diberi perhatian besar kerana kekuatan bahan semula jadi yang mudah didapati, tidak membawa keuntungan besar seperti produk mahal. Hari ini kita akan melihat 8 bahan yang boleh ditambah ke dalam kopi pagi untuk menyokong kesihatan selepas usia 60 tahun. Kita akan susun daripada kedudukan ke-8 hingga kedudukan pertama, dan bahan di tempat pertama sangat penting untuk anda dengar sampai habis kerana ada kajian yang melaporkan ia boleh membantu meningkatkan kemampuan bergerak warga emas lebih daripada 40%. Menariknya, masih ramai orang tidak tahu betapa besarnya peranan bahan ini dalam melawan keradangan dan menjaga kekuatan tubuh. Sebelum kita mula, saya ingin bertanya kepada anda, berapa umur anda sekarang? Anda menonton video ini dari negeri mana? Selangor, Johor, Perak, Kelantan, Sabah, Sarawak atau tempat lain di Malaysia? Dan bagaimana keadaan tubuh anda akhir-akhir ini? Adakah kaki mudah lemah sendi, terasa kaku atau tenaga tidak lagi seperti dahulu? Tulis di ruang komen kerana kami benar-benar membaca setiap perkongsian anda. Kedudukan ke-8, kayu manis. Ramai orang mengenali kayu manis sebagai aroma manis dalam kuih muih, bubur, roti bakar atau minuman hangat pada waktu pagi. Tetapi apabila sedikit kayu manis dimasukkan ke dalam secawan kopi, ia sebenarnya boleh memberi sokongan yang tidak disangka kepada otot warga emas. Kayu manis mengandungi bahan yang membantu meredakan keradangan, menyokong kelancaran aliran darah dan yang paling penting, membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Kestabilan gula darah ini sangat penting selepas usia 60 tahun kerana apabila gula darah naik turun terlalu kuat, tenaga otot mudah terganggu, badan cepat lemah dan proses kehilangan otot boleh berlaku dengan lebih cepat. Contohnya, Pak Rahman, 68 tahun, tinggal di Shah Alam, selalu berasa lesu selepas makan tengah hari. Setiap kali naik tangga di rumah anaknya,
dia terasa seolah-olah kekuatan kaki semakin berkurang sedikit demi sedikit. Suatu hari, isterinya mencadangkan supaya dia mencampurkan sedikit kayu manis ke dalam kopi pagi. Pada mulanya Pak Rahman tidak begitu yakin. Dia fikir mana mungkin serbuk kecil seperti itu boleh memberi perubahan kepada tubuh. Tetapi selepas beberapa minggu, dia mula perasan rasa mengantuk pada waktu petang semakin berkurang, kakinya terasa lebih ringan dan dia tidak lagi cepat letih ketika berjalan ke surau. Bacaan gula darahnya juga turun sekitar 20 mata, sehingga doktor yang memeriksanya berasa hairan melihat perubahan itu. Semua itu bermula hanya dengan tabiat mudah, iaitu menambah sedikit kayu manis ke dalam kopi setiap pagi. Dari sudut sains, kesannya juga ada asas yang jelas. Apabila gula darah tidak stabil, insulin boleh meningkat secara mendadak, lalu otot menjadi lebih sukar menerima nutrien yang diperlukan. Kayu manis membantu melembutkan turun naik ini, menjadikan bekalan tenaga kepada otot lebih sekata dan lebih stabil. Cukup dengan setengah sudu kecil kayu manis dalam kopi pagi. Jika mahu memilih jenis yang lebih baik, gunakan kayu manis Ceylon yang sering dianggap sebagai kayu manis sebenar kerana kandungan kumarinnya lebih rendah dan lebih sesuai untuk mengelakkan risiko jika diambil secara berlebihan. Berbeza dengan krimer manis yang penuh gula, kayu manis tidak menambah banyak kalori dan tidak menyebabkan lonjakan insulin secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia menukar kopi biasa menjadi minuman kecil yang membantu metabolisme tubuh, mudah, selamat, murah dan sesuai dijadikan amalan harian. Kadang-kadang perubahan besar dalam tubuh warga emas bukan bermula daripada perkara yang mahal, tetapi daripada satu langkah kecil yang dibuat dengan sabar setiap pagi. Kedudukan ketujuh serbuk koko tanpa gula. Ramai orang mengenali koko sebagai bahan untuk minuman coklat panas atau pencuci mulut yang manis. Tetapi apabila serbuk koko tanpa gula dimasukkan ke dalam kopi, ia boleh berubah menjadi satu sokongan kesihatan yang sering tidak disedari. Koko mengandungi flavanol, sejenis bahan semula, jadi daripada tumbuhan yang kaya dengan sifat antioksidan. Bahan ini membantu melancarkan aliran darah, meredakan keradangan dan menyokong pemulihan otot yang mula lemah apabila usia semakin meningkat. Bagi warga emas, aliran darah bukan perkara kecil. Ia ibarat jalan utama yang membawa oksigen dan zat makanan ke seluruh tubuh. Apabila usia bertambah, saluran darah tidak lagi selancar dahulu. Darah lambat sampai ke otot kaki, mula terasa berat badan cepat penat dan tenaga harian seolah-olah semakin berkurang. Di sinilah koko boleh memberi bantuan yang lembut tetapi bermakna. Contohnya, Puan Aminah 72 tahun tinggal di Ipoh. Memang suka berjalan perlahan di taman perumahan setiap pagi. Tetapi sejak kebelakangan ini, dia mula rasa kakinya berat, langkahnya pendek dan dia cepat berhenti walaupun baru berjalan beberapa pusingan. Pada suatu hari, cucunya yang suka bersenam mencadangkan supaya Puan Aminah mencampurkan satu sudu kecil serbuk koko tanpa gula ke dalam kopi pagi. Pada mulanya dia ketawa kecil dan berkata kopi campur koko itu macam minuman budak-budak. Tetapi selepas beberapa minggu, dia mula sedar langkahnya menjadi lebih ringan, nafasnya lebih teratur dan dia mampu berjalan sedikit lebih lama tanpa cepat penat. Ketika pemeriksaan kesihatan, berkala bacaan tekanan darahnya juga kelihatan lebih baik daripada sebelumnya. Hanya satu sudu kecil, koko telah mula mengubah suasana pagi yang dahulu terasa berat menjadi lebih selesa. Dari sudut sains, sebabnya juga jelas. Flavanol dalam koko membantu fungsi saluran darah supaya saluran itu lebih anjal dan mudah mengembang. Apabila saluran darah lebih lancar, darah yang membawa oksigen dapat sampai ke otot dengan lebih baik. Ini membantu otot bekerja dengan lebih cekap, mempercepatkan pemulihan
selepas penat dan mengurangkan rasa tegang pada tubuh apabila digabungkan dengan kafein. Dalam kopi, tubuh mendapat dua sokongan pada masa yang sama, iaitu tenaga yang lebih terasa dan aliran darah yang lebih baik. Namun perkara paling penting ialah memilih serbuk koko yang betul. Jangan gunakan campuran coklat yang sudah ditambah gula, kerana itu hanya menambah manis dan kalori kosong. Pilih serbuk koko asli tanpa gula. Cukup masukkan satu sudu kecil ke dalam kopi pagi, kacau perlahan dan rasanya akan menjadi lebih harum lembut serta sedikit berlemak di lidah. Dalam masa yang sama, ia memberi sokongan kepada otot yang memerlukan darah dan nutrien untuk terus kuat. Koko mengingatkan kita bahawa untuk membina semula kekuatan tubuh selepas usia 60 tahun, protein memang penting. Tetapi aliran darah yang baik juga tidak boleh diabaikan. Kadang-kadang tubuh bukan hanya perlukan makanan yang banyak, tetapi perlukan jalan yang lancar supaya setiap zat sampai ke tempat yang betul. Kedudukan keenam minyak kelapa atau minyak MCT. Mungkin pada mulanya ia kedengaran agak pelik kerana tidak semua orang biasa membayangkan minyak dicampur ke dalam kopi. Tetapi sebenarnya di beberapa tempat di Asia, amalan menggunakan lemak yang baik untuk memberi tenaga kepada tubuh sudah lama dikenali sebagai satu bentuk kebijaksanaan lama. Bagi warga emas, perkara ini bukan sekadar ikut trend atau cuba sesuatu yang nampak moden. Ia boleh menjadi satu cara untuk membantu tubuh mendapat tenaga yang lebih stabil, menjaga otot daripada cepat merosot dan pada masa yang sama menyokong pembakaran lemak yang berlebihan. Sebabnya mudah, tidak seperti lemak biasa yang mengambil masa lebih lama untuk diproses. MCT boleh diuraikan dengan lebih cepat dan ditukar menjadi keton, iaitu sumber tenaga yang lebih bersih dan lebih cekap untuk tubuh. Apabila usia meningkat, sel dalam badan tidak lagi menggunakan gula sebagai tenaga sebaik dahulu. Sebab itu, ramai orang selepas 60 tahun mudah berasa letih, tumpuan cepat hilang badan, rasa kosong dan kekuatan otot semakin menurun walaupun makan seperti biasa. Dengan menggunakan keton sebagai sumber tenaga tubuh, tidak terlalu bergantung kepada gula yang mudah naik turun. Tenaga menjadi lebih sekata, tidak cepat jatuh dan badan terasa lebih stabil sepanjang hari. Contohnya, Encik Hassan, 69 tahun, tinggal di Melaka, sudah bertahun-tahun minum kopi setiap pagi. Tetapi, hampir setiap hari, menjelang hujung pagi, tangannya mula terasa lemah, badannya menggigil sedikit dan dia akan mencari kuih manis atau biskut untuk meneruskan hari. Suatu hari, anak lelakinya mencadangkan supaya dia mencampurkan satu sudu kecil minyak MCT ke dalam kopi pagi. Pada mulanya, Encik Hassan ketawa kerana baginya kopi berminyak kedengaran sangat pelik. Namun, selepas mencubanya, beberapa kali dia mula terkejut. Tenaganya bertahan lebih lama sehingga tengah hari, keinginan untuk makan manis semakin berkurang dan selepas 2 bulan, ukuran perutnya juga mengecil dengan ketara. Jalan petang di kawasan taman perumahan pun terasa lebih ringan dan doktor turut memuji perubahan pada tahap metabolismenya. Cara menggunakannya sangat mudah. Mulakan dengan satu sudu kecil minyak kelapa atau minyak MCT ke dalam kopi panas. Kemudian kacau hingga sebati. Jika tubuh sudah biasa, jumlahnya boleh ditambah sedikit demi sedikit mengikut kesesuaian. Jika dikisar sebentar, teksturnya menjadi lebih lembut berkrim dan lebih sedap diminum. Ramai orang akhirnya menyukai rasa ini kerana ia membuat kopi terasa lebih mengenyangkan tanpa perlu menambah gula. Namun, perkara paling penting ialah konsisten. Apabila diamalkan dengan sabar, tubuh belajar menggunakan lemak sebagai tenaga dengan lebih cekap, lalu bekalan tenaga kepada otot pada siang hari menjadi lebih stabil. Minyak kelapa dan minyak MCT mengingatkan kita bahawa kekuatan otot tidak semestinya datang daripada gula atau makanan manis. Dengan memilih lemak yang betul,
orang selepas usia 60 tahun masih boleh membantu tubuh kekal kuat, tenang dan stabil dalam menjalani hari demi hari. Kedudukan kelima susu lembu atau susu soya. Bahagian ini menyentuh satu bahan yang sangat dekat dengan kehidupan harian, tetapi sering dipandang ringan oleh ramai orang. Ramai yang menyangka menambah susu lembu atau susu soya ke dalam kopi hanyalah untuk membuat rasa kopi menjadi lebih lembut dan kurang pahit. Namun, bagi tubuh selepas usia 60 tahun, perubahan kecil ini boleh menjadi satu langkah penting untuk menjaga otot, tulang dan tenaga harian. Sebabnya jelas, susu lembu mengandungi asid amino penting yang diperlukan tubuh, termasuk leucin yang membantu merangsang pembinaan otot. Sementara itu, susu soya pula membekalkan protein tumbuhan yang berkualiti bersama isoflavon yang boleh menyokong kesihatan tulang dan juga jantung. Semakin usia meningkat, semakin besar nilai setiap gram protein yang masuk ke dalam tubuh. Kadang-kadang, hanya dengan menambah sedikit susu ke dalam kopi pagi tubuh sudah menerima sokongan kecil, tetapi bermakna untuk otot dan tulang. Puan Salmah, 72 tahun, tinggal di Seremban, pernah mengalami perkara ini sendiri. Selama bertahun-tahun, dia hanya minum kopi kosong tanpa gula dan tanpa susu kerana percaya bahawa mengurangkan kalori ialah cara paling baik untuk menjaga kesihatan. Tetapi, anak perempuannya yang bekerja sebagai jururawat mula perasan lengan ibunya semakin kecil, genggaman tangan semakin lemah dan Puan Salmah mudah letih ketika membawa barang dari pasar pagi. Anak itu menasihatkan ibunya supaya mencuba sedikit susu soya dalam kopi pagi. Pada mulanya, Puan Salmah berasa ragu kerana sudah terlalu lama biasa dengan kopi kosong. Tetapi, selepas beberapa bulan, dia mula sedar perubahan yang perlahan tetapi jelas. Beg belanja dari pasar tidak lagi terasa terlalu berat, naik tangga di rumah anaknya tidak lagi membuatnya cepat mengah. Dan ketika pemeriksaan kesihatan, doktor memberitahu bahawa ketumpatan tulangnya menunjukkan sedikit peningkatan. Bagi usianya itu sudah menjadi hasil yang sangat menggembirakan. Kelebihan paling besar ialah caranya sangat mudah. Dengan menambah setengah cawan susu lembu atau susu soya ke dalam kopi, seseorang boleh mendapat sekitar 4 gram protein tambahan. Jumlah ini mungkin kelihatan kecil, tetapi bagi warga emas, ia boleh membantu mengurangkan kehilangan otot yang berlaku sedikit demi sedikit, terutama selepas waktu tidur malam yang panjang. Jika perut sensitif terhadap susu, biasa pilih susu yang rendah laktosa. Jika lebih selesa dengan pilihan berasaskan tumbuhan, pilih susu soya yang diperkaya dengan kalsium dan nutrien penting lain. Berbeza dengan krema manis yang hanya menambah gula dan kalori kosong, susu lembu atau susu soya memberi sokongan kepada otot, tulang dan tenaga pada masa yang sama. Jadi, secawan kopi yang kelihatan biasa boleh menjadi lebih bernilai apabila kita menambah sesuatu yang benar diperlukan oleh tubuh. Jika anda rasa perkongsian setakat ini bermanfaat, tekan suka dan langgan saluran ini supaya lebih banyak ilmu kesihatan yang tenang dan berguna dapat sampai kepada warga emas lain. Bagaimana keadaan tubuh anda akhir-akhir ini? Adakah kaki mudah lemah, tangan cepat letih atau badan rasa kurang bertenaga berbanding dahulu? Kongsikan di ruang komen kerana setiap pengalaman anda mungkin membantu orang lain yang sedang melalui perkara yang sama. Sokongan kecil daripada anda juga menjadi semangat besar untuk kami terus berkongsi maklumat yang membawa harapan kesihatan dan kekuatan kepada lebih ramai orang. Kedudukan keempat, serbuk kolagen. Ramai orang menganggap kolagen hanya sebagai makanan tambahan untuk kulit wajah atau penampilan luaran. Tetapi, bagi tubuh yang sudah melewati usia 60 tahun, kolagen membawa peranan yang jauh lebih dalam daripada itu.
Kolagen ialah bahan asas yang membantu menyambungkan dan menyokong otot, sendi, tulang, ligamen dan tisu tubuh yang membuat kita masih mampu bergerak dengan selesa. Apabila usia meningkat, jumlah kolagen dalam badan mula berkurang sedikit demi sedikit, kira-kira sekitar 1% setiap tahun selepas usia 60 tahun. Sebab itulah ramai warga emas mula merasai badan semakin tegang, lutut berbunyi, sendi kurang licin dan pemulihan selepas kerja ringan pun terasa lebih lambat daripada dahulu. Namun, dengan menambah serbuk kolagen ke dalam kopi pagi tabiat kecil, ini boleh membantu mengubah arah keadaan tersebut secara perlahan-lahan. Contohnya, Encik Ismail 70 tahun tinggal di Batu Pahat, sangat suka menjaga pokok bunga dan sayur di halaman rumahnya. Tetapi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kerja yang ringan seperti mencabut rumput atau menyiram batas pun boleh membuat lututnya sakit selepas itu. Kadang-kadang, dia hanya mampu melihat kebunnya dari beranda kerana takut sakit datang semula. Seorang jiran yang prihatin mencadangkan supaya dia mencampurkan serbuk kolagen ke dalam kopi pagi. Pada mulanya, Encik Ismail menganggapnya seperti makanan tambahan biasa sahaja. Tetapi, selepas kira 2 bulan, sakit lututnya mula berkurang, pergerakannya terasa lebih lancar dan dia kembali mampu membongkok serta berlutut di halaman untuk menjaga tanaman kecilnya. Bagi Encik Ismail, kolagen bukan lagi sekadar serbuk tambahan, tetapi seolah-olah bantuan kecil yang membebaskannya daripada rasa takut untuk bergerak. Asasnya juga jelas. Kolagen membekalkan asid amino seperti glisin dan prolin yang diperlukan oleh tubuh untuk membina dan menyokong struktur otot, sendi, kulit, tulang dan tisu penghubung. Satu sudu serbuk kolagen boleh memberi kira-kira 10 gram protein mudah larut dalam kopi dan biasanya tidak banyak mengubah rasa minuman. Apabila diambil bersama kopi pagi, ia menjadi cara yang mudah untuk memberi tubuh bahan mentah yang diperlukan sepanjang hari. Hasilnya, ia boleh menyokong kekuatan otot, kelancaran fungsi sendi dan penjagaan ketumpatan tulang. Pada usia lanjut, sokongan kepada tulang sangat penting kerana risiko jatuh dan patah tulang semakin meningkat. Kajian pada tahun 2022 juga melaporkan bahawa warga emas yang mengambil kolagen mengalami kurang rasa tidak selesa pada sendi, pemulihan otot yang lebih baik dan kelenturan tubuh yang meningkat berbanding mereka yang tidak mengambilnya. Bagi tubuh yang semakin berusia, perkara ini bukan sekadar tentang mengurangkan sakit. Ia bermaksud bergerak dengan lebih yakin, bangun dari kerusi dengan lebih mudah, berjalan tanpa terlalu takut dan menikmati semula kerja kecil yang memberi makna dalam hidup. Kunci melawan kelemahan usia bukan hanya pada minuman protein atau latihan kekuatan semata-mata. Kadang-kadang tubuh juga memerlukan bahan yang telah hilang selama bertahun-tahun untuk diganti semula sedikit demi sedikit. Serbuk kolagen mengingatkan kita bahawa apabila asas tubuh diberi sokongan yang betul, pergerakan harian pun boleh terasa lebih ringan, lebih bebas dan lebih bermaruah. Kedudukan ketiga serbuk whey protein. Ramai orang masih menyangka protein tambahan hanya sesuai untuk orang muda, orang yang bersenam di gym atau mereka yang mahu membina badan. Tetapi selepas usia 60 tahun, whey protein sebenarnya boleh menjadi salah satu sokongan paling penting untuk menjaga kekuatan tubuh. Kajian menunjukkan bahawa semakin meningkat usia, semakin besar keperluan tubuh terhadap protein yang berkualiti. Sebabnya tubuh warga emas mengalami keadaan yang boleh disebut sebagai rintangan pembinaan otot. Maksudnya begini, semasa muda dahulu, sedikit protein pun sudah cukup untuk merangsang otot supaya membaiki diri dan menjadi kuat. Tetapi apabila usia bertambah, isyarat itu menjadi semakin lemah. Jumlah protein yang sama tidak lagi memberi kesan seperti dahulu. Tubuh memerlukan protein yang lebih berkualiti
lebih mudah diserap dan cukup kuat untuk membangunkan semula proses pembinaan otot. Di sinilah whey protein menjadi sangat berguna kerana ia kaya dengan leucin, iaitu bahan yang membantu menekan suis pembinaan protein otot. Jika leucin tidak mencukupi serat otot yang rosak, tidak dapat dibaiki dengan baik dan pembentukan otot baru menjadi perlahan. Dalam satu kajian, pemakanan warga emas yang mengambil whey protein menunjukkan peningkatan jisim tanpa lemak sekitar 38% lebih tinggi berbanding kumpulan yang tidak mengambilnya. Kajian lain juga mendapati pengambilan whey secara tetap boleh membantu meningkatkan kekuatan keseimbangan kelajuan berjalan dan beberapa tanda penting yang berkait dengan hidup berdikari. Puan Faridah, 60 tahun, tinggal di Kajang dahulu, seorang yang aktif dan suka mengurus rumah sendiri. Tetapi, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, bakul pakaian terasa semakin berat, lengan kelihatan lebih kecil dan dia mudah tercungap apabila naik tangga. Anaknya mencadangkan supaya dia mencampurkan 1 sudu whey protein tanpa gula ke dalam kopi pagi. Pada mulanya Puan Faridah risau kopi itu akan menjadi berketul atau berasa terlalu bertepung. Tetapi selepas beberapa minggu, dia mula perasan lengannya terasa lebih berisi, langkahnya lebih stabil dan tubuhnya tidak lagi cepat lemah seperti dahulu. Pemeriksaan kesihatan juga menunjukkan keadaan ototnya bertambah baik. Bagi Puan Faridah, perubahan ini bukan sekadar tentang minuman tambahan. Ia menjadi bukti bahawa tubuh yang sudah berusia masih boleh memberi tindak balas apabila diberi nutrisi yang betul. Cara menggunakannya juga mudah. Pilih whey protein isolate tanpa gula, kemudian larutkan 1 sudu ke dalam kopi suam. Jangan tambah gula kerana tujuan utamanya ialah memberi tubuh protein yang padat dan bersih. Bagi mereka yang sensitif terhadap susu whey protein, isolate atau jenis yang lebih mudah dihadam boleh menjadi pilihan yang lebih sesuai. Apabila digabungkan dengan secawan kopi pagi, minuman harian yang biasa itu boleh berubah menjadi sokongan kecil untuk membina semula otot. Kehilangan otot bukan semata-mata masalah umur. Ia juga berkaitan dengan sama ada tubuh menerima rangsangan nutrisi yang mencukupi atau tidak. Dengan memberi protein yang tepat pada masa yang sesuai, warga emas boleh membantu menjaga kekuatan, mempercepat pemulihan, meningkatkan kestabilan tubuh dan mengekalkan kehidupan berdikari dengan lebih lama. Kedudukan kedua biji chia. Jangan pandang rendah pada biji yang kecil dan hampir tidak mempunyai rasa ini. Bagi orang yang sudah melewati usia 60 tahun, biji chia sebenarnya boleh menjadi satu sokongan kesihatan yang sangat kuat, terutama apabila disediakan dengan cara yang betul. Saiznya memang kecil, tetapi manfaatnya tidak kecil. Apabila biji chia dikisar halus dan dicampurkan ke dalam kopi panas, ia membekalkan serat lemak sihat omega 3 dan protein tumbuhan yang boleh membantu menyokong otot sendi, pencernaan serta fungsi otak. Yang ramai orang tidak sedar, banyak warga emas tidak mendapat serat dan omega 3 yang mencukupi dalam makanan harian. Kekurangan ini boleh membuat badan mudah lemah otot, semakin susut perut, makin membuncit sendi, terasa kaku dan daya ingatan pula terasa semakin menurun sedikit demi sedikit. Biji chia membantu dari beberapa arah pada masa yang sama. Proteinnya membantu menjaga otot, omega 3 membantu meredakan keradangan dan melindungi sendi. Manakala seratnya menyokong penghadaman serta membantu menstabilkan paras gula darah. Selain itu, ia juga membuat perut rasa kenyang lebih lama. Jadi keinginan untuk mencari makanan manis atau kudapan selepas minum kopi dapat dikurangkan. Contohnya, Encik Karim, 71 tahun, tinggal di Kota Baharu, sudah lama berdepan masalah sembelit perut yang semakin membesar dan rasa letih yang tidak hilang walaupun sudah cukup tidur.
anak perempuannya yang selalu mengambil berat tentang pemakanannya mencadangkan supaya dia mengisar biji chia dan mencampurkan 1 sudu kecil ke dalam kopi pagi. Pada mulanya Encik Karim ketawa. Kecil, katanya, biji kecil itu nampak seperti makanan burung. Dia tidak menyangka sesuatu yang begitu kecil boleh memberi apa-apa perubahan. Tetapi selepas beberapa minggu, dia mula perasan penghadamannya menjadi lebih lancar, perut terasa kurang berat, ukuran pinggang mula mengecil dan ketika berjalan pagi di sekitar taman perumahan sendinya tidak lagi terasa sekaku dahulu. Dia berkata tubuhnya terasa seolah-olah enjin lama yang akhirnya diberi minyak yang cukup. Perkara penting di sini ialah cara penyediaannya. Jika biji chia ditelan begitu sahaja dalam bentuk asal, tidak semua nutrisinya mudah diserap oleh tubuh. Tetapi apabila dikisar menjadi serbuk halus kandungan, baik di dalamnya lebih mudah digunakan oleh badan. Cukup campurkan 1 hingga 2 sudu kecil biji chia yang sudah dikisar ke dalam kopi panas kacau perlahan dan minuman itu akan mempunyai rasa yang sedikit berlemak seperti kekacang. Ia bukan sahaja membuat kopi terasa lebih mengenyangkan tetapi juga memberi sokongan kepada otot sendi, pencernaan dan ingatan. Bagi warga emas yang risau tentang kehilangan otot keradangan kronik sembelit atau tenaga yang cepat habis, amalan kecil ini boleh menjadi perubahan yang besar jika dilakukan dengan sabar. Dengan serat protein tumbuhan dan omega 3 dalam satu tambahan ringkas biji chia, membantu tubuh mendapatkan kekuatan yang lebih stabil, tenaga yang lebih tahan lama dan proses penuaan yang lebih sihat dari hari ke hari. Kedudukan ke-1 kunyit dan lada hitam. Inilah gabungan yang kelihatan biasa di dapur. Tetapi bagi tubuh yang semakin berusia, ia boleh menjadi salah satu sokongan semula jadi yang paling kuat. Ada laporan yang menyebut bahawa nutrien daripada gabungan kunyit dan lada hitam boleh membantu meningkatkan kekuatan otot warga emas lebih daripada 40%. Pada pandangan pertama, kunyit mungkin hanya nampak seperti rempah untuk masakan kampung, rendang kari atau lauk harian. Tetapi, apabila usia meningkat, bahan kecil ini boleh memberi makna yang jauh lebih besar kepada otot sendi, saluran darah, jantung dan otak. Di dalam kunyit terdapat curcumin, sejenis bahan aktif yang diketahui membantu meredakan keradangan, melindungi saluran darah dan menyokong pemulihan kekuatan otot. Namun masalahnya, curcumin tidak mudah diserap oleh tubuh jika diambil begitu sahaja. Di sinilah lada hitam memainkan peranan penting. Hanya dengan menambah sedikit lada hitam, penyerapan curcumin boleh meningkat dengan sangat tinggi sehingga sering disebut berlipat kali ganda. Inilah rahsia yang menjadikan kunyit bukan sekadar rempah dapur, tetapi seperti sokongan semula jadi yang lebih berkesan untuk tubuh. Keradangan ialah musuh tersembunyi selepas usia 60 tahun. Ia tidak selalu kelihatan dari luar, tetapi perlahan-lahan boleh mencederakan otot, membuat sendi semakin kaku, melemahkan saluran darah, mempercepatkan kehilangan otot, mengganggu sendi dan membuat daya ingatan terasa semakin menurun. Kunyit membantu memutuskan rantaian keradangan ini. Ia boleh membantu mengurangkan rasa sakit, melancarkan pergerakan sendi serta memberi sokongan kepada jantung dan otak. Apabila digabungkan dengan kopi yang membantu merangsang aliran darah, kesannya menjadi lebih menyeluruh untuk tubuh yang sedang berdepan perubahan usia. Contohnya, Encik Razak, 73 tahun, tinggal di Kuala Terengganu, sangat suka berkebun di halaman rumah. Tetapi, sejak kebelakangan ini, lututnya sering sakit dan bengkak sehingga dia hampir berhenti menyentuh tanah dan menjaga tanamannya. Ubat hanya memberi kelegaan sementara. Anak perempuannya kemudian mencadangkan supaya dia mencampurkan setengah sudu kecil kunyit dan sedikit lada hitam ke dalam kopi pagi. Pada mulanya, Encik Razak kurang selesa dengan aromanya kerana
rasa kunyit dalam kopi memang agak asing. Tetapi selepas beberapa minggu, sakit lututnya mula berkurang bengkak, terasa lebih ringan dan dia kembali mampu membongkok di halaman untuk mencabut rumput serta menyiram pokok. Ketika pemeriksaan kesihatan, bacaan keradangannya juga kelihatan lebih baik. Malah doktor mengatakan pergerakannya nampak lebih muda daripada sebelumnya. Bagi Encik Razak, kunyit bukan lagi sekadar bahan masakan. Ia menjadi lambang bahawa tubuhnya masih boleh bergerak bebas apabila diberi sokongan yang betul. Cara menggunakannya mudah sahaja. Campurkan setengah sudu kecil kunyit ke dalam kopi panas, kemudian tambah sedikit lada hitam. Kehangatan kopi membantu mengeluarkan kekuatan kunyit, manakala lada hitam membantu tubuh menyerapnya dengan lebih baik. Jika aromanya terlalu kuat, boleh tambah sedikit kayu manis atau sedikit madu supaya rasanya lebih lembut dan mudah diterima. Kunyit dan lada hitam mengingatkan kita bahawa usia tidak semestinya bermaksud kemerosotan. Apabila keradangan dikawal otot, diberi peluang untuk kuat semula sendi, menjadi lebih mudah digerakkan dan jantung serta otak mendapat perlindungan yang lebih baik. Walaupun seseorang sudah berada pada usia 70 atau 80 tahun, tubuh masih boleh dijaga supaya mampu bergerak dengan lebih yakin, lebih stabil dan lebih bebas dengan kekuatan sendiri. Akhir sekali, video ini disediakan untuk tujuan pendidikan dan perkongsian pengetahuan sahaja. Ia bukan pengganti nasihat perubatan pemeriksaan doktor atau rawatan daripada ahli kesihatan yang bertauliah. Keadaan tubuh setiap orang tidak sama. Ada orang yang mengambil ubat darah tinggi, ubat kencing manis, ubat cair darah atau mempunyai penyakit kronik tertentu. Jadi, sebelum membuat perubahan besar dalam pemakanan harian, terutama jika anda sedang mengambil ubat atau mempunyai masalah kesihatan, berbincanglah dahulu dengan doktor ahli farmasi atau petugas kesihatan yang anda percayai. Apa yang kita bincangkan hari ini ialah 8 bahan mudah yang boleh ditambah ke dalam kopi untuk membantu menyokong kekuatan tubuh selepas usia 60 tahun. Kayu manis membantu menstabilkan gula darah. Koko tanpa gula membantu melancarkan aliran darah. Minyak kelapa atau minyak MCT memberi tenaga yang lebih bersih dan stabil. Susu lembu atau susu soya membekalkan protein yang baik untuk otot dan tulang. Kolagen membantu menyokong sendi dan tisu tubuh. Whey protein membantu menguatkan dan membina semula otot. Biji chia memberi serat protein tumbuhan dan omega 3. Kunyit bersama lada hitam pula membantu meredakan keradangan yang sering menjadi musuh tersembunyi warga emas. Setiap satu daripadanya mempunyai peranan tersendiri, mudah diamalkan dan boleh disesuaikan mengikut keadaan tubuh masing-masing. Hanya satu cawan kopi pagi yang biasa, apabila ditambah bahan yang betul, boleh berubah menjadi minuman yang lebih bermakna untuk menjaga otot, tenaga sendi dan keyakinan bergerak. Jadi antara semua bahan ini, yang mana satu anda rasa paling sesuai untuk dicuba dahulu? Kayu manis yang lembut rasanya, whey protein untuk otot, biji chia untuk pencernaan atau kunyit dengan lada hitam untuk keradangan. Tulis di ruang komen kerana pengalaman anda mungkin memberi semangat kepada orang lain yang sedang mencari cara mudah untuk menjaga tubuh selepas usia 60 tahun. Jika perkongsian ini memberi manfaat, tekan suka dan langgan saluran ini supaya lebih banyak warga emas dapat menerima ilmu kesihatan yang tenang, mudah difahami dan dekat dengan kehidupan harian. Kongsikan juga video ini kepada pasangan, adik-beradik, jiran atau sahabat yang anda sayang, kerana kadang-kadang satu nasihat kecil boleh menjadi permulaan kepada perubahan yang besar. Kami akan terus berkongsi maklumat berasaskan ilmu untuk membantu warga emas hidup lebih kuat, lebih berdikari dan lebih yakin menjalani hari. Ingatlah, usia yang bertambah tidak semestinya bermaksud tubuh harus menyerah. Dengan tabiat kecil,
yang dilakukan setiap pagi, kita masih boleh membina kekuatan sedikit demi sedikit, menjaga hati dengan lebih tenang dan menjalani hidup dengan lebih cerah. Secawan kopi pagi boleh menjadi sekadar minuman biasa atau boleh menjadi permulaan kecil untuk membina semula masa depan tubuh anda. Pilihan itu sentiasa berada di tangan anda.